Impian ni macam kaca. Kalau kita gilap, dia bersinar. Tapi bila kita leka, retaknya perlahan, tak berbunyi. Begitu juga dengan kehidupan. Kadang kita kejar jauh sangat sampai lupa yang dekat. Jadi, gapailah impian tu elok-elok sebelum ia berkecai tanpa sempat kita sedar. Pakcik orang mana? Tak pernah nampak pun. Bisu ke pula? Tak apalah, kita dengar radio je lah pakcik. Sini. Turunkan pakcik kat depan. Ya, sini. Pakcik, elok-elok pakcik. Jumpa nanti. Dulu aku selalu fikir yang masa sentiasa menanti aku. Aku pula selalu menyangka kerja adalah segala-galanya. Tapi aku lupa. Ada insan tersayang yang menanti aku di rumah. Dan di situ tempat di mana hati aku berteduh bersama mereka. Abang, cuba tengok rumah kita ni. Rumah dah makin teruk. Kayu pun kena makan dengan anak-anak. Anak-anak kita ni semakin membesar, bang. Abang ni macam mengelak je bila saya cakap tentang hal ni. Saya bukan nak mengelak. Saya penat, tahu tak? Saya ni baru balik kerja. Awak ni tahu membebel je. Saya dah pernah cakap kan sebelum ni. Ada rezeki kita buatlah. Sekarang ni saya banyak kerja, faham tak? Saya cuma nak rumah yang selamat untuk anak-anak kita je. Apa yang susah sangat, bang? Susah sangat ke? Abang tak sayang-sayang dengan anak-anak ke? Pergilah masak. Makanan tak ada ni kan. Dah nak pergi kerja dah ni. Pergi. Kan abang dah janji nak bagi rumah yang selesa untuk kita semua. Abang. Okey, apa tu? Alah, tak ada apalah ni. Kejap je tu. Abang nak pergi tengok dapur jap. Adik, makanan dah habis lah. Jomlah kita makan luar. Boleh lah. Jom. Okay, cepat masuk. Assalamualaikum, Cik. Selamat datang kepada HB Group. Silakan duduk. Cepat duduk. Tu saya nak tanya, lokasi tanahnya ada dekat mana? Tanah tu dekat rumah saya lah. Okey ke ni? Okey. Saya tahu kalau kat Kelantan. Ini private sikit lah. Nak tahu tujuan untuk bina rumah ni sebab apa. Cuma kami nak, kalau cik nak jawab ke tak jawab pun tak apa. Untuk kami rekod data kami punya klien. Saya nak tunaikan janji saya pada isteri dan anak-anak saya. Nak buat rumah untuk dia orang. Cik okey ke? Isteri dan anak-anak cik dekat mana? Boleh saya panggil kan? Ada ni lah. Lalu tu mak, jomlah kita pergi makan. Okey.
Mila, sikit lagi rumah kita nak siap. Abang sangat bersyukur sebab abang jumpa kontraktor yang terbaik untuk bina mahligai kita dan anak-anak. Kita tarik gambar dulu Ambil gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cik rasa lepas tengok rumah kita orang cantik tak? Hai, tak tahu nak khabar lah. Awak tak pernah dapat rumah secantik ini. Tahu je lah awak ni orang kampung kan. Bila dapat ni memang rasa teruja sangat buat kata orang sekarang kan. Teruja kata dia mah. Terima kasih lagi sekali lah kepada ASB yang merealisasikan impian Pakcik. Okey. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Pakcik. Bye Pakcik. Bye. Ini Pakcik. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Abang dah berjaya, Mila. Abang berjaya realisasikan impian keluarga kita. Kalaulah Mila masih ada di sini, mesti Mila bahagia.